sebab tak ada dalam training data dia. Google pula kurang risiko macam ni sebab dia bagi sumber asal. Kalau kita cek link tu, link yang sah, maka maklumat dalam tu lebih tepat. Jadi untuk fakta rasmi, fakta akademik, research papers atau berita yang terkini, Google Search masih lebih berguna daripada AI. Satu lagi perbezaan penting adalah Google Search memang sentiasa dikemas kini sebab dia akan crawl internet tu setiap saat. AI pula ada limit dia. Kalau model tu dilatih setakat 2023 contohnya, maklumat selepas tu dia tak tahu. Sekarang ni dia dah boleh akses internet secara live. Jadi kita boleh bantu dia untuk dapatkan maklumat terkini. Tapi benda tu masih tak ada dalam training data dia. Jadi AI memang power untuk general knowledge dan penerangan-penerangan, tapi kalau nak berita terkini, Google Search lebih reliable. Dari segi kegunaan pula, Google lebih sesuai kalau kita nak discover something. Maksudnya kalau anda nak cari sumber, nak cari artikel, nak cari laman web, maka Google lebih sesuai. Kalau nak beli barang pun contohnya, nak cari tiket murah, masih guna Google Search lagi. AI pula lebih sesuai bila kita nak generate something. Contohnya, nak tulis surat rasmi, nak draft proposal, nak buat coding yang simple atau nak ringkaskan artikel yang panjang. Jadi Google masih tak boleh tolong kita tulis esei contohnya. Tapi AI dah boleh. Kemudian ada juga isu dari segi kepercayaan maklumat tu sendiri. Bila kita guna Google, kita nampak sumber dia. Kita boleh pilih nak baca dari BBC ke, dari harian Metro ke, atau dari blog orang biasa. Kita boleh nilai sendiri. AI pula tak selalunya tunjuk sumber yang mana dia dapat maklumat tu. Jadi dia jawab tu macam yakin, macam betul je. Tapi kita tak tahu datang dari mana maklumat tu. Jadi ramai masih rasa lebih percaya kepada Google Search. Tapi AI ada satu kelebihan yang sangat besar, iaitu personalization. Anda boleh bercakap dengan AI dalam gaya anda sendiri. Nak minta ayat dia